Okey, untuk Unity, melihat fail Gaussian splatting, kita memerlukan satu projek yang telah dibuat oleh Araspi ni, okey, daripada GitHub. Saya akan sharekan link. Ini adalah projek yang telah dibuat oleh Araspi. Jadi kita mulakan daripada projek yang disediakan ni lah. Okey, so kita pergi ke GitHub, kita pergi ke code, kita download zip dekat sini. Okey, download. Saya dah download dekat sini, saya dah download. Jadi bila dah download, kita tengok projek yang kita dah download. Ah, kita ini dia projek yang dah download. Dalam projek ni kita unzip dia. Bila kita buka, dia akan ada projek ni. Okey, kita buka projek ni, bukan package bukan package. Kita nak buka projek ni. Dalam projek ni dia dah bagi 3 projek, iaitu HRDP, URP dan standard renderer lah. Okay, so bila kita nak pakai URP, kita akan pakai ni. Kalau kita nak pakai HDRP, kita akan pakai yang ni. Okay. Jadi apa kita buat dalam Unity, kita akan pointkan file ni lah. Folder ni, saya buka Unity. Saya buka Unity Hub. Okay. Alright, saya delete ni dulu. Okay, kita buka add. Project from this. Kita point kepada lokasi folder tadi. Ini dia. Main, kalau saya nak pakai project, kalau nak pakai HRP boleh buka yang ni. Saya nak pakai URP, saya buka yang ni. So dekat sini kita just klik open saja. Okay, kita tunggu. Kita klik yang ini. Okay, dia akan buka projek yang telah disediakan ni lah. Gaussian example URP. Okay, jadi dia akan ambil masa sedikit bila first time dia buka. Kita tunggu sekejap. Okay, so saya dapat warning macam ni. Saya just klik OK saja. Alright, jadi kita akan dapat view macam ni. So kita buka projek yang telah disediakan. Kat sini ada GS test scene. Saya double klik. Jadi scene dia gelap, tak ada apa-apa yang special kat sini. Jadi macam mana kita nak view file PLY atau Gaussian splatting, kita masukkan file tu ke sini dulu. So saya buka saya punya lokasi file. Ini dia, bukan menara, sorry. Export PLY ini dia. So saya drag back export PLY masuk ke sini. Unity. So kita ada export PLY dekat sini. Jadi kita tak boleh tarik macam ni. Kita tak boleh tarik. Okay. Jadi apa perlu kita buat? Kita pergi ke tools. Ke atas ni ada Gaussian splat. Okay. So kita buka create Gaussian splat asset. Ada dialog yang ini. Jadi kita masukkan PLY atau SPZ kita kat sini. Okay. Kita tak nak import kamera. Kalau kita nak import kamera, kita boleh pakai Ajax. Saya tak nak pakai kamera dia. Saya masukkan export ke sini. Alright, so kita punya quality kita biarkan medium. Aku folder kita asset splat. Jadi asset splat kita mana? Jadi dia akan create satu folder nama asset splat. Right, so kita klik button create asset. Jadi kita tengok sekarang ni ada splat. Ini kita punya splat lah. Okay, ini kita punya splat. Jadi kita nak tengok dia, kita pergi ke game object ni, ada Gaussian splat dekat sini. Okay, kita masukkan asset kita kat sini. Kita boleh just klik je kat sini, dia akan display export ini file kita, export ni. Right. Jadi ini adalah kita punya Gaussian splat. Kalau kita perasan dia terbalik terbalik. Okay, sebab dia punya orientation X, Y, Z dia tak sama. Tapi kita boleh rotate je kat sini. Kalau kita nak, kita rotate saja. Ini dia Gaussian splat kita. Right. Ya. Saya tunjuk daripada preview saja. Okay.
Jadi dekat sini kita nak buat apa-apa projek, kita boleh buat dekat sini lah. Okay. Dekat sini pun kita boleh export kalau kita nak. Jadi kita tak boleh view Gaussian splat ni, kita tak boleh view dia menggunakan wireframe. Kalau kita check ni, dia tak ada sebab Gaussian splat ni bukan geometri, jadi kita tak nampak apa-apa wireframe sebab dia cuma kita panggil dia apa? Cloud. Point cloud. Alright, jadi ini cara kita nak view, nak gunakan Gaussian splat di dalam Unity. Okey, terima kasih.